alhamdulillah saya telah pun menyampaikan perkongsian dan pengalaman sebagai backbencher kepada semua peserta Siwanis dalam menyampaikan pengetahuan, pengalaman yang saya ada untuk memahirkan mereka tentang komunikasi di atas talian di media sosial. Semoga perkongsian berdasarkan pengalaman dan juga input-input tadi dapat menyediakan ahli-ahli Siwanis sesi ini menjadi pemimpin wanita yang berjaya mengangkat martabat wanita di negeri Selangor. Semoga perjuangan Siwanis untuk mendapatkan tempat sebanyak 50% wanita di dalam sidang Dewan Negeri Selangor akan tercapai. Saya join Siwanis ni untuk mencungkil bakat saya sebagai ahli politik dan untuk membentuk wakil-wakil wanita yang sedia ada. Dan hari ini kita belajar tentang simulasi, kita belajar berbahas tentang usul dan saya rasa proses ini membina wanita untuk kita saling sokong menyokong dan angkat lebih ramai wanita berjaya, insya-Allah.